Mak aku janji nak sponsor aku ke Finland kalau aku dapat triple backflip. Dia kata triple backflip ni macam warm up je. Aku pun boleh warm up, tapi backflip je lah. Triple backflip banyak kali dah cuba buat, tapi tak jadi. Tapi siapa tak nak pergi Finland kan? Jadi lepas menung apa yang patut dan fikir teknik yang betul, aku decide aku nak commit triple backflip ni juga. Tapi macam mana kalau aku gagal lagi? Tak apalah, kurang-kurangnya aku cuba. Jadi aku mula. Untuk backflip dan double backflip, easy measy. Masuk je triple backflip, aku rasa macam nak pensat. Tapi tak apalah, demi ke Finland, macam mana kalau aku pacak kepala lagi? Tak apa Mizi, aku rasa sikit je lagi. Dan aku percaya aku boleh land. Jadi aku cuba lagi. Lepas gagal, aku dah rasa macam nak stopkan semua ni. Tapi waktu aku hampir nak give up, ini terjadi. Ini sebuah series Misi Mizi ke Finland. Boleh tengok full video dekat official Superpark YouTube.